Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bagaimana dalam negeri Perak yang dikuasai JAP ini, dia telah satu benda yang kita tak sedar, bahawa sepatutnya imam-imam yang sedang berkhutbah, maknanya imam ni tugas dia, peranan dia adalah untuk menegur makmum, untuk membina makmum, membangunkan iman makmum, membangunkan semangat makmum untuk kepada Islam. Tapi khutbah itu telah dikontrol. Tak boleh baca khutbah lain, kena baca khutbah dia sahaja. Baru-baru ni sahabat kita baca 4 khutbah, 4 tempat membaca khutbah tajuk fitnah. Masa itu tengah meletup kisah Fatih, Fatih fitnah Fatih tengah meletup, keluar khutbah tu. Bila keluar khutbah tu, kita sanggah khutbah tu. Bila sanggah khutbah tu, dia terjegir. Dia kata, ini Pak Marah ni buat keluar khutbah ni. Jadi dia membuat perhatian di seluruh negeri, siapa yang tak baca khutbah apa ni? Khutbah fitnah tu. Rupa-rupa 4 masjid tak baca. 4 masjid ni di Syam, imam tu tidak dibenarkan bertugas. Ini sedang dilaksanakan. Sebenarnya masjid itu termasuk masjid beda usia. Masjid beda usia pun tak baca juga khutbah yang pejabat agama tu. Tapi kita baca khutbah juga, tajuknya fitnah juga, tapi fitnah kepada agama. Jadi kalau dia orang yang tak faham, dia kata, tu tajuk fitnah. Okey tu. Dia pun tidur lain, orang tak ada lain. Kita fitnah beragama. Badiru bi amal salihah fasatakuna fitanun ka minal lail yasbahu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabin dinahu bi aradi minad dunya. Kan? Hadis itu menceritakan bahawa segera oleh kamu mengerjakan amal soleh, segera datang fitnah kebahagiaan malam. Bagaimana? Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Menjual agama kerana harta dunia. Itu fitnah agama. Kita hurai bagaimana umat Islam menjual agama. Fitnah yang kita bangkitkan. Jadi khutbah itu dikontrol. Sekarang ni dia memang perhati semua. Perhati semua. Jadi oleh kerana itulah satu strategi mereka. Strategi mereka untuk memandangkan kerja untuk imam.